Ada orang kata baik tolong adik-beradik daripada tolong orang lain. Jawabnya tak betul. Yang betulnya afdal didulukan keluarga yang dekat. Itu baru betul. Mu ni tak tolong adik-beradik saja, tak payah tolong orang lain. Salah. Itu bukan konsep Islam. Konsep Islam nak tolong semua orang. Yang paling afdal yang lebih dekat kekeluargaan dengan kita. Maksudnya tolong semua orang. Adik-beradik kita tolong, anak beranak kita tolong, jiran-jiran kita tolong, orang kampung kita tolong, orang jauh pun kita tolong, di mana-mana. Faham? Cuma yang mana paling afdal iaitu ketika kita nak tolong sekali saja. Kita ada satu pertolongan, maka afdal anak beranak. Kita salah faham dah. Tak, lepas masa orang susah kita tak tolong. Apa? Aku dengar hadis afdal anak beranak. Situ salah. Nah, buah ni yang jadi sedekah subuh ramai silap faham. Nah, dia main was sedekah subuh. Sedekah subuh saja lah ni. Zuhur kita nak mampu. Faham kenapa? Kerana dia mindset dia sedekah subuh. Maksud sedekah subuh itu awal hari kita mulakan dengan berbuat kebajikan. Bukan zuhur tak bersedekah. Faham? Bila asar ada peluang ada orang susah, dia tak sedekah. Taruh subuh. Akan salah kan tu. Nah.